Alright, Assalamualaikum guys. Thank you for joining another episode of The Talking Dome. So, let's check it out apa episod ni hari nak talk about. Okay, selamat datang kembali kepada podcast The Talking Dome. Terima kasih kepada our FDOs for their sharing session. Masya Allah, very intuitive and very insightful. Yeah. Right. Okay, kita nak tanya apa lagi? Okay, sekarang kita nak masuk tentang the fitness and health itself lah. Memandangkan kita ada coach ni, so kita akan dapat free consultation. Yes. Okay, soalan dia pasal goals and our usually fitness punya goals lah. Usually bila kita tengok orang yang masuk 2025 ataupun ada azam untuk jadi fitness, orang tu akan semangat dia awal-awal je. Orang panggil hangat-hangat tai ayam Betul. Jadi starting dia semangat, lepas tu lama-kelamaan dia akan slowly go back into their bad habits ataupun their unhealthy lifestyle way. And as a coach of 15 years and almost 300 clients that you have, masya-Allah, help them to change for the better, what is the macam main reason selalunya kenapa orang halfway dia orang terus macam go back to their unhealthy punya style gitu? Okay, lepas I think after being in this industry for dah berbelasan tahun benda ni sebenarnya it's normal. Kan? It's not surprising. Okay, I try to answer the question sebab kenapa orang tercicir sebab diorang rely on motivation. Betul. Okay. Kita tak cakap motivation tu salah, tak. Motivation tu penting. Tapi kita kena take motivation tu lebih kepada macam starter je. Dia untuk kickstart. Okay. Dia untuk kickstart. What comes after that is actually discipline. Dari satu benda yang the missing ingredient adalah disiplin. Betul lah. Disiplin ni kita kena buat walaupun kita tak suka. Betul. Kan? Kalau kita semua dah agree. Macam betul kita betul buat tapi tak nak buat. Kita letak konsep senang je. Kita tak bangun pagi pergi kerja pasal kita motivated tau. Alamak hari ni semangat nak pergi kerja. Betul. Tak. Kita pergi sebab kita disiplin. Betul. Ada hari tu memang lagi semangat lah nak pergi. Itu motivation kan. Bila dapat tu itu bonus lah. Lepas contoh lepas holiday kan. Alamak dah lama tak pergi kerja. Rindu nak kerja. Okay, itu motivated sikit nak pergi kerja. Okay. Itu motivation. Tapi kalau kita nak mengharapkan motivation tiap-tiap hari, benda tu tak ada. What a way to put it. Hari-hari kita nak kena disiplin. Jadi kalau kita nak fikirkan balik, semua benda sebenarnya sama je. Kita tak approach solat sebab kita motivated nak solat. Betul. Kita itu disiplin. That is part of us. Kan? Kita kena buat sebab benda tu kita kena buat. Betul. Betul kat situ kalau jadi nak kena ada that clarity of mindset sebenarnya dia part of disiplin. Jadi kalau kita tengok macam orang motivated mungkin nak cuba lagi fit kan. Jadi dia cuba nak buat benda nak pergi lari, nak pergi gym. Yes, alhamdulillah tu semua bagus. Tapi kita kena faham yang taking care of ourselves kan, it's part of requirement. Dia bukan pasal bila kita motivated je baru kita buat. Jadi dia nak kena ada, dia memerlukan disiplin, nak kena ada consistency, nak kena betul-betul committed. Bila kita betul-betul committed, baru insya-Allah kita nak akan dapat. Allahu Akbar. Saya boleh share lah kira apa yang saya nampak juga betul macam nak sesuai dengan konteks saya. Memang betul. Saya kalau in the lari lah, kalau tengah cari lari tengah jog. So memang awal-awal tu motivated. Tapi saya selalu find my own motivation. Sebab kalau tak ada motivation ni selalu tak buat lah. So my motivation selalu macam masuk race ke, masuk competition ke apa semua. Kalau tak ada tu memang saya belum sampai level disiplin for lari walaupun dah berlari dalam 2-3 tahun. So sepanjang 2-3 tahun ni always lari on motivation. So belum sampai saya rasa awak nak kena cari guru lah. Betul lah. I think I can totally relate into that. Sebab semua orang memang macam itu. Dia akan cuba cari sesuatu atau satu sebab yang lebih tinggi atau yang lebih besar atau lebih kuat, lebih impactful. Kan? Jadi baru perjalanan tu rasa meaningful tau. Kalau benda tu tak ada kan, dia macam apa pasal aku buat benda ni kan? Sebab apa aku buat benda ni kan? Kalau tak ada sebab, kenapa aku nak kena buat? Betul. Itu yang selalu kita punya mindset kita cakap. Memang logik kita memang macam itu. Then what about kalau macam orang tu fall into a strict diet yang memang
tak sustainable langsung pun. So is that a factor juga or macam mana? Betul, it is a factor. Mungkin buat benda tu sebab tak ada proper knowledge. Betul. Dia ikut celebrity makan 500 calories a day, lepas tu nak badan kurus, in the end That's not the way. That's not. So celebrity punya diet ni semua tak sepatutnya kita ikut Okay, first of all kita kena faham apa yang kita tengok dekat social media tak ada yang betul. Ingat tu. Jadi benda ni pun tak betul. Jangan letak social media. Sebab tu penting kan, podcast atau konten macam gini penting untuk pergi ke social media. Jadi dia akan neutralisekan benda-benda yang tak betul tu. Masya-Allah, terima kasih. Kita kena isikan social media dengan konten-konten yang betul. Jadi konten-konten yang tak betul tu makin kurang. Makin kurang, betul. Sebab tak ada konten yang betul kat luar tu. Jadi konten yang tak betul lah banyak. Betul. Masya-Allah. Counter Brain rot. Betul. Apa? Tak ada teringat konten-konten yang banyak tak betul kan. Selalu contohnya kalau short-shorts, macam budak-budak selalu tengok short-shorts yang apa-apa entah 15 ringgit cepat pun naik je. betul. Yes, correct. And talking about social media punya standards apa semua, banyak kalau kita tengok badan-badan semua rip apa, it's not something that yang macam natural. Satu, another one is not sustainable lah to have that kind of abs lah, apa nama tu, veins popping out. Dia macam, if I'm not mistaken I've done my own research lah, kira apa nama dia, they have to drop their body fat percentage below 10% betul lah untuk nampakkan tu semua. And that is not something that is sustainable. Even bodybuilding, they do it only for competition and then diorang it's not something that they tahan untuk setahun ke 2 tahun ke, untuk berapa second for show je. Lepas tu paling untuk 1 hari je. So from that apa nama dia, what is your advice to orang-orang yang nak start this fitness journey and takut nak buat apa aku nak start, nanti aku akan patah balik apa? Faham? Yeah. Advice kalau balik back to the roots niat tu nak kena betul lah. Betul lah. Kan, what I mean by niat nak kena betul kan. Mungkin niatkan nak buat fitness kan, bukan sebab nak dapat six pack. Alamak. Kan, but rather niatkan lillahi ta'ala, InsyaAllah. Jadi kalau kita niatkan untuk buat fitness lillahi ta'ala, InsyaAllah benda tu jadi ibadah. Kan. Lepas tu dari situ kita cakap, baru kita tengok in the context memang Allah suruh kita jaga. Kan, jaga badan kita. Betul. Kan. Kalau kita jaga badan kan, jaga kesihatan, sebab itu adalah satu tuntutan, satu amanah. Perspektif dia lain, tak sama. Rather than kita nak aku jaga badan sebab aku nak six pack. Jadi bila dah dapat six pack, itu pun motivation juga kan. Okey, boleh, alhamdulillah, tak ada problem. Tapi bila kita dah dapat, dah sampai tu, lepas tu what's next? Betul. Dia berhenti dekat situ. Tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala, insya-Allah dia akan terus. Kan? Selama mana kita masih hidup, selama betul itu kita kena buat. Betul. Perjalanan dia Betul. Right. Lagi satu soalan yang ni. Ada. Di manakah Okay, apa nama? Sorry. Did I answer the question tadi? Yes, you did. Thank you so much for your insights. And betul lah, sebagai orang Islam ni, satu benda yang kita nak kena jaga adalah badan kita, sebab badan kita adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua benda kita will be held accountable for lah dekat kalau tak di dunia, di akhirat nanti. If we are capable of doing something or being able to kita boleh nak jadi fit, kita boleh nak jadi healthy, tapi kita tak jadi, and kita sendiri yang malas untuk nak buat begitu, nanti we will be accountable for it lah. Nanti Allah akan tanya kenapa kau tak. Can I just add a little bit more? Boleh. Try to jawab dengan lebih jelas lah. Boleh. Benda ni semua, like I said, tak salah macam kita nak dapatkan six pack ni semua tak salah. Tapi balik pada niat. Bila niat tu lebih jelas ataupun lebih solid, dia punya proses dia pun akan berbeza. Kan, macam contoh, mungkin kita tak boleh nak proses apa konsep nak six pack lillahi ta'ala, mana lillahi ta'alanya kan. Mungkin banyak orang tak boleh nampak benda tu. Okey, tak apa, fine kan. Mungkin kita cari sebab yang kita boleh nampak dulu. Tak apa. Contoh macam umur dah 40-an kan, mungkin rasa dah stamina pun dah kurang kan. Okey, mungkin niatkan untuk keluarga. Kan, contoh ada anak-anak tengah membesar kan. Kan, dengan jaga kesihatan tu mungkin kita punya quality dengan anak-anak tu lebih baik. Kan? Okey, itu fine.
Start letakkan dekat situ untuk anak-anak, tapi ada sini cakap lillahi ta'ala juga. Just masukkan je masukkan juga kan. Tak salah untuk anak-anak memang, tapi kita sebagai parent juga, kita bekerja pun sebenarnya untuk anak-anak, sebenarnya untuk lillahi ta'ala kan. Betul. Dekat situ. Jadi macam gitulah kan. Cuba kita linkkan dia dekat situ. Okey, ataupun contoh dah bengang dah lama ni kan, boroi kan. Dah boroi lama, tengok hari-hari tengok cermin sama je gini kan. Betul. Kan. Okey, nak kena ubah hidup, change. Yes. Okey, yes. Itu semua okey. Kan? Okey, mula tapi at the same time linkkan lillahi ta'ala. Jadi bila kita dah dapat tu kan, baru kita look back kita punya journey namanya aku buat lillahi ta'ala, alhamdulillah. Dia punya perjalanan dia lain, dia lain tau. Allah. It's much more different. InsyaAllah mungkin bila kita sampai kan to that level kan, kita punya syukur pun tak sama level. InsyaAllah. Macam kepuasan dia Ya, betul. Faham. As someone yang dah masuk usia lanjut, kesian I menyesal benda ni tak berlaku bila baru masuk kerja. Macam you have this talk or this session, it will help out lah. Because betul yang six pack semua betul, bukan nak cakap tak penting, tapi sahabat sendiri, zaman Nabi sendiri, even sihat lah, memang sihat. That is the benchmark of sihat. Betul. Tapi along the way dah jadi apa, gebak-gerbuk, boroi semua gebak-gerbuk. The main thing is kesihatan. And the discipline to have kesihatan is because of the family, is because of the religion lah. Betul. Memang lillahi ta'ala kena sihat. Because kalau you tak sihat, when you reach 40, you nak qiyam, you pun sakit kaki. You nak pergi umrah, you sakit. Alamak, memang it's very important to jaga kesihatan. Lagi-lagi bila haji kita lanjut usia, bila kita buat haji. Betul. Even umrah Ramadan je kita letak. Dia punya tawaf je dah dengan ramai orang. Dengan kita pakai ihram pun tak cantik body. Tak. Kebabat. Tengok I tadi pergi umrah tu gatal. Pasal macam tengok ramai-ramai orang kan. I tengok hanya fizik macam alamak paisi lah. So macam ada dalam otak tu tanah haram kan. Kau niat apa nanti keluar. Macam ada ke orang build ke apa. Sekali-sekali tu pergi toilet memang berketak-ketak. Cantik adanya, Masya-Allah. Lelaki lelaki tengok. Tapi memang Masya-Allah, itu asal time sa'i tu ada satu part tu suruh lari kan, untuk nampak kegagahannya umat Islam, kuatnya. So biasa yang kuat tu kita tengok yang fizik cantik Russian. Masya-Allah kan. Ada Habib ke? Melayu ni kurang sikit. Kurang ada. So Masya-Allah, bagi ada yang wakil-wakil alhamdulillah memang perlu. That is the match part of the youngsters lah, Masya-Allah. And saya tengok yang dah masuk umur lanjut ni perlu sihat tu pasal solat lah. Solat asyik nak cepat pasal semuanya sakit. Allah. Padahal kalau sihat tu sedap, solatnya sedap, qiyamnya sedap, tahajudnya sedap. Kemudian nak layankan anak-anak lagi sedap. Nak main bola dengan budak-budak pun best. Ni bang nanti baba belum fit betul nanti dah fit sikit baru boleh Pas you can feel they feel the difference tau. I dah tak ada Saturday selalu dulu main bola, sekarang dah tak, so nantilah. So macam tak best, missing out on the quality time juga because satu I pernah hit macam daily 10k punya steps, tak 5k walk pagi, 5k malam. That's because of the motivation, not because of discipline. Tu yang rugi. So bila hit Ramadan habis pasal tak ada disiplin. Betul. Ramadan tak boleh busy tapi kalau disiplin tetap jalan kan. Betul. So tu benda sampai ke sekarang ni belum lagi hit balik. Padahal that was the best moment tau. I got 5 pagi, 5 malam. Rasa sihat. Tengok gambar pun, nanti kita tengok gambar. That was sihat sih. Tu sedap sih demi sihat. So macam I have to thank you for reminding about the discipline part. Nak tak nak, yes, discipline. Rain or shine. Rain or shine. Ya Allah ran nanti. Kena discipline. That's very important. I love it that sharing about discipline. Okay, terima kasih Coach Ahmad. Sekarang kita tibanya masa kita nak tanya something very juicy. Sensitif. Okay, apa nama dia, tentang penggunaan steroids. Adakah dia satu perkara yang worth it tak untuk kita capaikan our physical goal ataupun rasanya fitness goal kita? Rasanya jawapan dia depends lah. Tacut.
Okay, depends tu kenapa depends sebab konteks mungkin berbeza-beza. Okay. Tapi overall I would say, contoh macam maybe can you refine the question? Okay. Kan? Maksudnya penggunaan steroid other than health benefits yang prescribed from doctors mungkin? Boleh bagi contoh tak? Masuk bodybuilding. Atau macam The only what I mean contoh atau kenapa nak pakai steroid atau cuba so that I can understand the context, jadi boleh jawab dengan lebih jelas also. I think pakai just for badan lawa lah, just to see the gains faster, just to see you become bigger faster and bigger than your natural, because when we reach our natural punya limit, that steroid can help like I don't know how many X times more lah kan. Betul. So menggunakan steroids just to have those capabilities. Okay, kalau nak cakap macam gitu kan, then I will question as a coach lah, atau as a trainer, I will always ask, when you say you have reached your natural limit, dah reach ke belum? Don't even know kau boleh tahu. Betul, kita belum reach our natural limit pun kan. Tapi benda tu sebenarnya kita want to opt for the steroid sebab that is an easier way. Kan? Itu sebab I think from experience of talking to people and being in the industry, I would say that is usually sebab kenapa orang nak pakai steroid. Sebab kalau tak pakai susah. Kalau pakai rasa macam lagi senang. Rasa je lah. Tapi kira cost ataupun dia punya impact dia atau dia punya side effect, orang mungkin tak nampak benda tu. Is it apa nama tu, the norm dalam industri ni untuk benda tu? Boleh kata agak norm. But I will also question kan. Sebab kadang-kadang norm tu, just because it's norm doesn't mean kita nak kena ride on it tau. Betul. I always question macam bila come to topic pasal steroid orang akan cari fitness. Tapi adakah orang fitness ni dia orang yang bertauliah nak cakap tentang steroid? Si doktor ke? Sebenarnya doktor ya. Kenapa tak tanya doktor? Betul. Tak, sebenarnya boleh tanya doktor, tapi bila tanya doktor jawab, kita tak nak jawapan doktor. Faham? Second opinion. Jawapan doktor tak best. Saya tak nak ustaz punya jawapan, nak ustaz lain. Tanya Google lagi best. Kita nak jawapannya. Tapi kalau kita nak tengok konsep kan, biasanya if the truth there is nothing hype about it tau. The truth, dia punya vibe is the same. Kan, people can call it boring, but that's the truth. Kan, people can call it tak ada apa-apa, tak syok tapi that's the truth. Kan, the truth is the truth. There is no emotions about it. Kan, we are emotional being we like to ride on the hype. That's why steroid is something interesting. Kan, ya alamak steroid, alamak badan cantik ni mesti pakai steroid, pakai ni pakai itu, alamak badan cantik, ni semua emotion. So we just want to ride on the emotion, but once the emotion is finished dah benda tu tak ada apa-apa. So to after explaining all this, my answer is it's not worth it lah. Kan, it's worth it when you ride on the hype lah, when you ride on the emotional ride. Yes, you feel good kan. Contoh macam kita ramai orang kat luar tu, dia ambil steroid, dia nak pergi mana? Dia nak pergi bodybuilding competition, Mr. Olympia ke? Nak pergi Mr. Universe ke? Ataupun nak jalan dekat traffic light, atau nak pergi simpang beduk je. Ni kampung gelam ke apa kalau setakat nak jalan tepi simpang beduk, lepas tu orang tengok, ya alamak badan cantik. So ask yourself, okay, is taking that steroid worth it so that you only look good dekat simpang beduk? Kan? So sebab that's the truth kan. Other than that, I don't see people yang pakai steroid, kira siapa nampak badan dia? Betul. Kan, lepas tu bila badan dah cantik, I think benda ni is quite common lah. Lepas tu dekat social media, all this post, so benda ni semua macam dia tak, it's just an emotional ride lah kan. That's how I see it. After a while then it's nothing. Tadi you mention about macam not worth it. Is it because of the side effect juga? Dia punya cons more than the punya pros. What is some of the side effect that will happen? At the end of the day, steroid, as what I understand, I won't say sebagai fitness trainer, kita sebenarnya kita tak bertauliah nak cakap pasal benda ni. Understand. Tapi pasal kira that is the norm kan. So at the end of the day, it's not worth it sebab dia punya consequence dia lebih banyak. You pay the price lebih banyak. Dia at the end of the day, dia tetap it's a drug. Kan, drug ni bila kita ambil kan,
kita rasa syok bila ambil lah. Kan? It's just about feeling good. Bila kita dah tak ambil drug tu, kita dah tak rasa. Itu yang mula jadi problem addiction. Kan? Sebab want to keep on riding that thing, tapi dia tak membantu apa-apa lah. Betul. Understand. Okay, maybe ada soalan yang for listeners juga ya, in the macam agama punya aspects. Maybe Ustaz Nazri boleh berikan sedikit pencerahan. Pasal selalunya kalau kita tahu tentang drugs, it is usually associated dengan high, mabuk, kan? So steroids ada ke highness dia macam gitu? So is it? Yeah, okay. I like the point whereby steroid is a drug. Drug tanya kepada pakar is doctors. So doktor punya side, pasal ada yang kata boleh it's control, boleh kalau control dan sebagainya. Again, tanya kepada pakar. Doktor kalau prescribe apa tu lain cerita, tu doktor punya cerita. Tu nak tahu doktor yang betul ke tak betul pun satu juga. Kadang-kadang selling tapi first kali tanya fasul al-hadzikr in kuntum la ta'lamun, tanya kepada yang pakar. So tanya doktor. Satu. Nombor dua, ada kata pula yang macam kalau aku mampu doktor, aku mampu ubat, aku boleh buat, aku boleh kontrol. Kan doktor cakap dia sendiri. So ni pun anda kalau counselling punya subjek ada bab addiction. Addiction ni antaranya ada banyak topik, gambling, gebak-gerbuk. Ada satu tu pasal alkohol. So bila alkohol ni orang macam non-Muslim, they have this mindset of I can control my liquor. For me, I can only do 2 cup of wine. Sorry. Yeah, two cup of wine saja. So that is on a good day and a good mental state. If you're on a good day and a good mental state, yes, I can only do 2 cup of wine. That's my limit. Tapi kalau you kena curi barang ke, kena marah dengan bos ke, you punya suggestion tak diterima kat tempat kerja ke, kan? So macam dia jadi bad day. So you may, pasal you dah start that minimum of 2 cup of wine, dia akan tambah. So betul. There's no such thing say I can control. No, you can control tu in a good day. So it's best not to start. Itu sebab Islam starting dah mengharamkan. So kalau kita tengok dalam satu hadis pun dikatanya baginda SAW bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Atau kama qala sallallahu, apa saja yang memabukkan sama ada banyak atau sedikit ia adalah haram. Tu satu, tu satu part. So tu ingredient punya part lah. So lagi satu pun apa yang mendaruratkan diri, okay, ia sebaiknya tidak diambil lah, benda-benda yang haram lah. So again, from the Islamic point of view, selagi pakar kalau membenarkan, dipersilakan, tak ada masalah. Doktor, orang yang bertauliah. Tapi dari segi hukumnya side, ingredient dia, side effect dia, semua mainkan peranan. Kalau dia merosakkan diri, lagi tadi dia kata dia punya cons dia lebih, sebenarnya tidak, tak payah. And it's a feel good. Feel good is a drug. It's a drug. So it can be through steroid ke, through benda lain ke, through any addiction. So addiction ni adalah satu benda yang again perlu disiplin untuk elakkan. Ya. Betul. So again, tanya kepada pakar, steroid boleh ke tidak. Dari segi hukumnya side, kalau ia mendaruratkan, maka ia boleh jadi haram. Bukan kepada harus. Wallahu alam. Can I add a little more? Boleh. Kira being in this industry also, macam nampak orang-orang yang ambil kan, kadang duduk dengan diorang, bercakap dengan diorang, dan also bercakap dengan doktor. And I do my own studies also. This is the beza tau. Doktor kalau prescribe steroid, compare dengan orang-orang yang gym ni, dia ambil steroid kan, dosage dia tak sama. Doktor akan recommend dosage mungkin 1/4 atau 1/4 je daripada apa yang orang-orang kat gym ni ambil. Jadi macam ni. Jadi bila dia orang ambil, dia ambil 3-4 kali ganda lebih daripada apa yang doktor recommend. Sebab tu dia punya feel good, dia punya kan rasa kuat, rasa alpha kan. Ini semua akan datang. Kalau ambil apa yang doktor recommend, dia akan rasa normal je. Contoh, doktor akan prescribe steroid pada seseorang tu mungkin sebab hormon dia rendah. Jadi pasal hormon rendah, jadi perlu nak kena prescribe steroid. Kan?
beza dengan orang yang pergi gym, dia ambil steroid, hormon dia okey, tapi dia tambah. Oh ya. Dia tambah 4 kali 5 kali. Itu yang jadi tak stable, hormon tak stable, emosi tak stable kan, agresif. These are all the side effects lah. Baran je betul. Betul lah. Agak Tak tidur malam, memang tak boleh. But on the macam high alert gitu. Incredible Hulk lah. Incredible Hulk. Okey lah, kita rasanya ada penambahan ke apa-apa soalan ke? Kat sini kita buka floor kalau kita ada apa-apa soalan kepada Ahmad Coach, Coach Ahmad kita. Ada soalan. Ada, sila. Dia macam mana orang tu dia nak tahu when to stop? Stop apa? Stop going to the gym. Tak ada kan? Tak ada. Oh, faham. Maksud dia ada pasal I got this kita kan tengok social media, then satu orang ni dia dah besar. So dia orang lain nampak dia dah besar, tapi dia tak nampak dia dah besar. Dia nak lagi besar. Lagi besar. So macam mana, is it good? Number one, is it good to have that makin besar ataupun when do you know you have to stop and maintain? Faham tak? I don't know kena ke tak. Tapi ni I punya soalan. POV. Yeah. Okay, there is a joke in the industry lah. Diorang cakap the day you start going to the gym is the day that you will be forever small. Alamak. Faham. Because you will never be satisfied kan with how big you are. Understand. Tapi apa But kita it nampak is a joke lah. macam coach dah 15 tahun pun saya rasa macam nice lah. Kira maintain Maintain fizik ada lah. orang kalau 15 tahun dia macam, kira is it the graph ada kan stagnant. Macam you know your graph Faham. kan. So graph dia supposed to be all high naik. Ke akan ada like limit stop? Limit stop tapi maintenance mode, maintenance phase ke apa. Susah nak cakap sebab I think masing-masing lain kan. Kira macam everyone is different. Correct. Usually kita tengok balik pada what is the goal lah. Kan. I just see it objectively Kira macam contoh kalau orang tu dia bila nak stop kan. To answer the question also kan. Bila nak stop. Mungkin orang tu memang belum nak stop kan, sebab dia belum sampai goal dia. Kalau belum sampai goal, tak stop lah kan. Ataupun dia dah sampai satu goal, lepas tu dia create a bigger goal. Kan. Jadi dia tak akan stop, dia tak akan berhenti. I don't know if I can try to relate this to a different metaphor. Macam contoh kalau macam orang yang into running kan, mungkin dia start dengan 5 km. Bila dia dah start 5 km, 5 km tu dah tak jadi sesuatu yang mencabar. Correct. Jadi dia akan cari, okay, what is the next challenge? Okay, tambah 10. Sekarang dah sampai 10, dah boleh je maintain kan 10 km consistent. Tapi masing-masing lah, what is the goal? Kalau orang tu memang okay, saya nak maintain 10 je, saya tak akan pergi lebih dari 10. Half marathon is out of my, out of the question. Itu benda tu dah jadi kat situ dia maintain. So maybe ada orang that exactly kan. I think for someone who is into running kan, you akan rasa macam tak boleh, you nak kena cari sesuatu yang lebih besar, sesuatu. Jadi benda tu that's what will keep you going sampai sakit. I think Ustaz Nazim question is more like, for example, ada ke orang tu boleh stop pergi gym and maintain? For example, dia dah achieve this body goal yang dia nak, which is tak besar sangat, tak boleh, just fit lah. And then is it possible for him to not go to the gym, lepas tu maintain that kind of body ke? Dia still nak kena pergi and do the same sets and reps? Boleh, just to maintain that muscle mass. Okay, boleh, tapi dia tak semudah itulah. I try to give myself as an example. Contoh, sekarang saya just maintain body weight 75 kilo. Sama. Boleh saya tanya berapa fat percentage? Sekarang dalam 10-15 lah. Ideal. Tapi benda ni kira this is my maintenance goal. So I know my body tinggi macam gini, lebar macam gini kan, rangka dia macam gini. 75 paling ideal. Kira nak berlari, nak dengan anak-anak, semua paling practical. But there was a point of time my heaviest was 90. But yang itu goal dia lain. Goal dia berbeza. Masa tu also konteks, kira macam circumstances are different kan, belum ada family, belum ada keluarga kan, jadi fokus okay, berapa jauh kita boleh push ourselves. Jadi masa tu pun bincang dengan mentor, bincang dengan goal coach Fatul Lumin, dia pernah cakap awak punya badan kalau betul-betul
95 kilo, body fat 10%. Oh. Jadi dah ada itu goal. Bila dah ada itu goal, jadi nak menuju ke goal tu kan, itu je dia punya fokus. Tapi benda tu belum capai, tapi circumstances keadaan hidup dah berubah kan. If I want to hit 95 now, do I macam fikir balik nak ke achieve 95 kilo? Is it worth it lah? Bukan tengok konteks lah kan. Betul-betul. Dengan anak-anak ada, dengan whatever, I'm a family man kan. Benda tu akan makan banyak masa, makan banyak komitmen. It will be a selfish life. Betul. And I cannot afford that. So that's why I have to, okay, I'm sorry, I tak boleh nak achieve ni kan, minta maaf dengan diri sendiri. Okay, sorry lah, kita pusing lah. Kita maintain 75, everything okay, hidup balance, alhamdulillah, okay, just maintain this. Masya Allah, what a good way to put it. Joy Sebab orang yang pergi gym, orang bodybuilding ni, dia ada this, kira the good traits dia ada this good sense of focus tau. Bila dia dah set goals, set dia punya mind, dia akan fokus. Orang panggil tunnel vision. Dia akan tengok itu je. Kanan kiri, atas bawah kan. America ban TikTok, aku kisah apa kan. Kira nothing to do with my life kan. Okay, orang yang macam into fitness, orang into bodybuilding, dia usually that is the trait lah. That is the kelebihan atau macam a good trait yang kalau digunakan untuk benda yang betul, insya-Allah dia orang. Betul. So alright, masya-Allah, I think masya-Allah very good sharing. Apa yang saya belajar sebelum kita end saya belajar is one good takeaway adalah we are actually, kalau kita semua orang Islam ni, we are trained for this. Maknanya kita are trained with discipline. Daripada kecil kita dah diajarkan solat, suka ke tak suka kita belajar solat. Hari yang kita penat, hari yang kita ngantuk, hari yang kita tak nak buat, dia tak ada macam hari ni aku rasa macam tak solat punya hari lah. Tak ada. So we are already built in our system. It's just we want to activate in more things than just our solat. So kalau nak all people yang boleh buat this, I think orang Islam antara yang paling kuat yang sepatutnya front this industry lah, kesihatan, fitness and everything. And it's part of tadi Ustaz Nazim mention juga, sahabat-sahabat has already start this kind of macam routine and lifestyle. So it's a lifestyle, it's not only macam career path ke, industry body goals but it's a lifestyle for every human being. So it's just we want to activate the discipline in more than just one area. In our ibadah, yes, and of course in our kesihatan macam ni, we also need to activate our discipline mode on lah. Betul, Masya Allah. Dan sebagai orang Islam ada hadis Nabi Muhammad SAW juga, al-mu'min al-qawi khairun min mu'min al-dhaif. Ada ulama mengatakan qawi dekat sini bukan sahaja iman saja, tapi physical aspect kita pun samalah. Sebab itu Masjid Istighfar mengadakan yalaran 4 times a year InsyaAllah quarterly. So apa namanya, look out on our IG page untuk the next punya run lah, insya-Allah. Boleh mencela sikit tak? Boleh. That hadis yang you mention. Yes, alamak takut. No, tak. Because this is always something that bila I muhasabah balik diri kan. Yes, sir. Benda-benda gini yang macam kira macam trigger lah. Lepas tu macam then you realise, okay, then you ambil benda tu jadi pelajaran. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dhaif wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala asy-syaitan. Okay, so I always take this hadis also as a form of motivation. Sebab orang selalu ambil yang depan je. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dhaif. Kan? The context of the hadis full ihris ala ma yanfa'uka. Kan? You pay attention to what benefits you. That's the when to stop. Yes, wala ta'jaz. Yes, that's when to say. Maybe that answers the question. Oh, correct. Yalah. Unfortunately, I tak boleh nak answer to question. Rasulullah dah jawabkan. Kan, wala ta'jaz. Lepas tu wasta'in billah kan. So benda-benda ni is what you use as your principles. Tahu. Jadi macam when you approach even dalam fitness you can actually use this. Kan? Sebenarnya Rasulullah dah bagi the guideline of fitness, of motivation back then kan. It starts with al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat tu kan. Dia nak bercakap pasal apa? Yalah, orang yang kuat lah kan. Khairun wa ahabbu minallah. Lepas tu that is the guideline, the elaboration of it. Kan? How you want to approach that, how you want to achieve that ihris ala ma yanfa'uka
wasta'in billah wala ta'jaz. Lepas tu and wala taqul idza fa'altu kada wa kada. Ini semua kira to prime your mindset Masya-Allah. That is how you should approach it. Okay, so dalam hadis tu kira al-mu'min al-qawi tu maksud dia memang mu'min al-qawi tu khairun, tapi ada sambungan dia which is be keen on what benefits you. So kita ambil benda yang benefit kita. For example, in terms of fitness, kalau benda tu dah memudaratkan kita kena stop. For example, kita nak bench 100, kalau 150 tangan patah. So kita kena tahu mana limit kita. And not just that, kalau in terms of agama punya side, kita nak pergi kita selalu nak kena pergi solat kat masjid ke, kita nak kena pergi qiyam, kita selalu pergi keluar 40 hari. Tapi kita tak jaga family kita punya hal ehwal. Kita tak jaga menafkah, so on and so forth. So we need to know when to stop. Everything that benefits us kita ambil, benda yang tak benefit kita tak boleh nak lakukan lah. Yalah, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Thank you so much sekali lagi Coach Ahmad ke atas perkongsian yang masya-Allah dari segi your timeline of your life, and of course and then your knowledge regarding this fitness industry and ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kesemua orang yang pendengar lah, Islam ke, yang masuk industri ke tak masuk industri ke. This is a general information and knowledge that we can implement. Everyone can implement lah, insya-Allah. Insya-Allah. Ada lagi apa-apa tambahan? Tak ada insya-Allah. Right. So alhamdulillah, thank you sekali lagi. Insya-Allah kita doakan semoga Coach selalu dalam keadaan kesihat untuk terus serve our community, untuk terus dalam perjalanan kesihatan, untuk inspire and give the right awareness to. Okay, sorry. Last call, is there a way if people nak contact you kan? Mana tahulah dengar ni lepas tu alamak saya nak Coach Ahmad lah. The sanad pelajaran dia tu daripada bodybuilder kepada dia, saya pun nak belajar dengan dia. So macam mana orang-orang di luar sana mau contact Coach Ahmad? Boleh contact social media. Jism.sg. Oh, okay. Jism.sg. Website Jism.sg. Website pun ada Jism.sg InsyaAllah boleh. Okay, insyaAllah untuk kepada siapa-siapa yang keen on starting their fitness journey, nak ada orang nak berguru so boleh contact lah kepada Coach Ahmad di Jism.sg. Alright, thank you so much sekali lagi. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.